Mangsa kemalangan maut di Lebuh Raya Darul Aman berhampiran lampu isyarat Sekolah Menengah Agama Darus Saadah, Kepala Batas sering mengadu penat bekerja sejak kebelakangan ini. Muhammad Adam Aiman Abdul Hamid, 28 tahun, dilaporkan meninggal dunia pada petang Sabtu selepas motosikalnya terbabas melanggar pembahagi jalan dalam kejadian kira-kira 7 minit sebelum waktu berbuka puasa. Menurut rakan mangsa, Muhammad Hafiz Hashim, kali terakhir dia bertemu arwah adalah pagi Sabtu selepas bermalam di rumah mangsa di Taman Masuri, Bandar Darul Aman. Kami tinggal setaman. Saya bermalam di rumahnya dan pulang ke rumah kira-kira jam 4:30 pagi untuk bersahur. Memang sejak kebelakangan ini dia kerap mengadu penat. Bila dia tidur pun saya nampak dia letih sangat. Tak sangka itu kali terakhir saya jumpa dia, katanya yang ditemui di sini. Muhammad Hafiz berkata, mereka bersahabat sejak tingkatan 1 dan menyifatkan arwah sebagai seorang yang sangat baik serta mudah didekati. Menurutnya, dia hanya mengetahui mengenai kejadian itu kira-kira jam 8 malam selepas dimaklumkan rakan lain dan bergegas ke lokasi kejadian. Saya memang terkejut. Tak sangka dia pergi buat selamanya. Arwah dalam perjalanan pulang untuk berbuka puasa di rumah, ujarnya sebab